Kalau nak kira pahala, hafal Al-Quran, kalkulator pun boleh rosak. Betul ke orang yang hafal Al-Quran ni ada banyak kelebihan? Jom dengar penerangan daripada Ustaz Azhar Idrus. Kelebihan orang yang hafal Quran, dunia dan akhirat. Terus kata hafal, kita baca satu huruf pun sudah dapat banyak pahala. Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah, siapa baca satu huruf saja daripada Al-Quran, falahul hasanah. Orang ini dapat satu pahala. Al-hasanah bi asyri amsalihah. Satu pahala ganda 10. Nabi kata siapa baca alif lam mim 3 kali 10 30 dah. Siapa baca bismillahirrahmanirrahim 190 pahala. Siapa baca Fatihah sekali 1560 pahala. Kerana Fatihah 156 huruf. Faham lagi? Itu baru sekali Fatihah. Kalau hafal Quran, min babil aula. Lebih-lebih lagi tak ada kita nak kira banyaknya keuntungan. Nah, bila sebut pahala bukan dunia, akhirat. Orang yang hafal Quran atau orang yang pembaca Quran, Nabi kata dia akan panggil ibu bapa di bawah datang dekat dia. Dia pakaikan pakaian mahkota. Apa dia mahkota? Mana pakaian seorang raja. Dia akan pakaikan ibu bapa dia pakaian raja. Apa maksudnya? Maksudnya masuk syurga. Antara yang terbaik dalam kehidupan manusia, dia belajar Quran, dia ajar orang lain. Nampak tak betapa mulianya orang yang menghafal Al-Quran di sisi Allah? Kalau nak kira pahala, hafal Al-Quran, kalkulator pun boleh rosak. Terlalu banyak, tak terkata. Masya Allah. Semoga kita dapat memanfaatkan usia dengan menghafal dan mengamalkan Al-Quran sepanjang hidup. InsyaAllah.